Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhana Maisara binti Mampuan dan saya Nur Danisha Aranda binti Muhammad Azmi dari kru TV PSS Spartu akan melaporkan kejohanan MSSD bola tanpa Daerah Jeratul untuk tahun 2025. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahan program pada hari ini. Okey, satu sukan pandangan saya tentang sukan bola tampar, ia satu sukan yang menarik di mana menekankan tentang kerjasama berpasukan, tentang disiplin setiap pemain. Selain itu menguji ketahanan mental di mana mereka harus membuat keputusan dalam situasi tekanan yang tinggi. Selain itu, sukan bola tampar ini adalah satu sukan yang inklusif di mana ia boleh dimainkan dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa. Itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, ikutkan rasa tak boleh nak dikongsi, tapi tak apalah. Mungkin ini untuk apa? Untuk info untuk tim-tim yang lain. Okey. Pertama, dari segi kerjasama. Okey, kerjasama dalam pasukan tu sangat penting. Okey, yang kedua, berani untuk mencuba. Tu rahsia dia. Kalau kita nak main tapi kita takut dan juga tak ada kerjasama, memang tak akan berjaya. Pergilah kat mana-mana sekalipun. Jadi itu adalah rahsia ni. Dan juga mungkin sekolah saya ni budak dia dari segi fizikal boleh main. Okay, mungkin sukan bola tampar memang khas untuk fizikal dia. Sebab setiap budak ni dia ada fizikal masing-masing. Ada budak untuk bola sepak, ada budak yang tak boleh langsung main bola tampar. Tapi mungkin rezeki cikgu dapat pasukan yang memang boleh main bola tampar. Dan alhamdulillah semua boleh main. Okey, itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Ya. Cabaran terbesar cikgu adalah kekurangan masa. Latihan perlu dibuat pada waktu petang. Kalau dekat SK Perian, waktu petang selalu hujan. Jadi kekurangan masa untuk cikgu pergi ke sekolah dan waktu petang tu adalah waktu hujan. Jadi kami tak dapat buat latihan. Okay? Sebab sekolah kami hanyalah ada court yang tak ada bumbung. Jadi kalau hujan kami tak boleh buat latihan. Dan kerana masa murid-murid petang dah cukup masa lah. Ada yang hafal dah balik jam 9 kan. Sempat diorang tak cukup waktu lah untuk buat latihan tu. Okay. Kemudian kekangan kedatangan murid lah. Kedatangan murid untuk buat latihan. Kadang-kadang murid tak sihat. Jadi diorang terpaksa lah tidak menghadirkan diri untuk latihan. Dan seterusnya adalah venue court. Court sekolah cikgu itu kecil, tidak memenuhi spesifikasi macam dekat KPS ni. Okey. Saya mula bermain bola tampar pada dah 3 tahun dah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Semangat kesukanan. Terima kasih. Sama-sama. Sekian sahaja laporan daripada kami. Teruskan kesetia anda bersama kru TV PSS Spartu. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel kami. Jumpa kami di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.